Hai semua, jom belajar matematik bersama Cikgu Murni. Hari ni kita nak belajar ayat matematik. Sebelum itu, mari kita mengira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nombor 6 ditulis di dalam kotak. 1, 2, 3, 4. Nombor 4 ditulis di dalam kotak. Jadi, ayat matematik adalah 6 tambah 4 sama dengan 10. Jom kita kira bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Tuliskan nombor 4 di dalam kotak. 1, 2, 3. Tuliskan nombor 3 di dalam kotak. Sekarang tulis nombor 7 di dalam kotak. Jadi, ayat matematik ialah 4 tambah 3 sama dengan 7. Seterusnya, mari kita lengkapkan ayat matematik berikut. 1, 2, 3, 4, 5. Tuliskan nombor 5 di dalam kotak. 1, 2, 3, 4. Tuliskan nombor 4 di dalam kotak. Sekarang tulis nombor 9 di dalam kotak. Jadi, ayat matematik ialah 5 tambah 4 sama dengan 9. Okey semua, cikgu harap murid faham bagaimana untuk menulis ayat matematik. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye!